Dalam kalangan pesara korporat, satu trend yang semakin ketara adalah menyimpan kekayaan dalam bentuk emas. Khususnya emas fizikal bersaiz 100 gram. Mengapa pilih saiz 100 gram macam ni? Pertamanya, saiz ini dianggap sangat ideal tuan-puan. Tak terlalu kecil tetapi masih mudah untuk dicairkan sekiranya kita perlukan dia. Ianya membolehkan pemilik menukar kepada tunai dengan pantas tanpa perlu menjual emas dalam jumlah yang besar sekaligus. Yang kedua, pesara korporat biasanya akan menerima pampasan persaraan dalam jumlah yang besar, ratusan ribu hingga jutaan ringgit, daripada membiarkan semuanya dalam bentuk tunai yang terdedah kepada inflasi. Ramai yang memilih untuk tukar sebahagiannya kepada emas sebagai pelindung nilai. Goba 100 gram menawarkan keseimbangan. Ia mudah disimpan, rendah risiko manipulasi dan diterima di seluruh dunia. Kos per gram bagi saiz ini lebih rendah berbanding goba yang lebih kecil, menjadikannya lebih efisien dari sudut pelaburan. Golongan pesara ni biasanya berpendidikan, berpengalaman dalam urus kewangan dan memahami pentingnya kekayaan kuasa beli selepas bersara. Bagi mereka, emas 100 gram bukan sekadar simpanan. Ia adalah satu strategi, satu langkah bijak untuk pastikan kekayaan yang dibina sepanjang kerjaya mereka kekal bernilai untuk tahun-tahun mendatang. Bagi yang berminat untuk melindungi nilai simpanan anda dalam bentuk emas fizikal macam ni, anda boleh rujuk video yang saya pinkan atau klik borang sign up untuk saya bimbing dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.